Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua hadirin. Pada hari ini kita akan membincangkan tentang satu isu yang semakin membimbangkan dalam kalangan masyarakat hari ini, iaitu berkaitan dengan kesihatan mental dalam kalangan belia, ancaman senyap yang perlu diberi perhatian. Dalam dunia yang penuh tekanan, ramai belia pada hari ini berdepan dengan masalah kesihatan mental seperti kemurungan, kebimbangan melampau dan tekanan sosial akibat akademik, media sosial serta masalah-masalah seperti masalah keluarga. Namun, isu ini seringkali dipandang remeh oleh masyarakat kerana wujudnya stigma-stigma tertentu. Bersama dengan saya hari ini iaitu dua orang panelis yang arif dalam bidang masing-masing, iaitu panel yang pertama kita menjemput Dr. Afiqah yang merupakan seorang pakar psikologi dalam bidang psikologi yang akan berkongsi tentang ilmu-ilmu dan juga input yang bermanfaat. Dan bersama kita juga hari ini iaitu panel kedua, Cikgu Aisyah yang merupakan seorang guru kaunseling di sekolahnya. Cikgu Aisyah juga seorang guru yang berpengalaman dalam membantu pelajar yang menghadapi tekanan mental. Saya ingin mengajukan soalan kepada panel kita yang pertama iaitu Dr. Afiqah. Dr. Afiqah sihat? Ya, sihat. Alhamdulillah. Okey Dr. Afiqah, berdasarkan kepada pengalaman doktor, apakah faktor utama yang menyebabkan belia mengalami masalah kesihatan mental? Silakan Dr. Okey, baik. Assalamualaikum. Terima kasih kepada saudara moderator Karim Amin. Hari ini ada video masak-masak tak? Okey, baiklah. Pada soalan yang diberi pada Karim Amin. Okey, baiklah. Kesihatan mental dalam kalangan belia atau anak muda sekarang semakin menjadi isu yang besar dalam masyarakat kini ya, dan amat membimbangkan. Baik, terdapat beberapa faktor utama yang menyumbang kepada permasalahan ini. Antaranya ialah tekanan akademik, pengaruh media sosial, masalah keluarga dan juga kewangan, serta kurangnya kesedaran mengenai kepentingan ya kesihatan mental. Baik, yang pertama ialah tekanan akademik ya, menjadi salah satu penyebab utama kepada anak muda ialah gangguan kesihatan mental dalam kalangan pelajar, kerana dalam sistem pendidikan yang kompetitif, pelajar sering dibebani dengan harapan tinggi daripada ibu bapa, guru dan masyarakat. Jadi mereka ni perlu mencapai keputusan cemerlang untuk menjamin masa depan yang lebih baik. Tapi dalam proses tu ramai yang mengalami tekanan dan kita dapat lihat sekarang sehingga menjejaskan kesejahteraan emosi mereka. Keadaan ini lebih meruncing apabila kegagalan akademik menyebabkan sesuatu yang memalukan ya. Jadi mendorong kepada murid tersebut perasaan rendah diri dan kemurungan lah. Selain itu disebabkan faktor pengaruh media sosial yang turut memberi kesan yang signifikasi terhadap kesihatan mental anak muda zaman sekarang. Seperti yang kita boleh lihat, platform seperti Instagram, TikTok, Twitter betul, sering menjadi medium perbandingan kehidupan, di mana remaja melihat rakan sebaya mereka menjalani kehidupan yang lebih sempurna. Fenomena ini boleh menyebabkan perasaan rendah diri dan ketidakpuasan terhadap kehidupan mereka sendirilah. Tambah pula budaya cyberbullying yang semakin berleluasa menjadikan media sosial ni menjadi ruang yang penuh dengan tekanan emosi bagi terhadap individu tersebut. Jadi faktor yang seterusnya ialah masalah keluarga dan kewangan. Persekitaran rumah yang tidak harmoni seperti pergaduhan ibu bapa, perceraian ibu bapa atau penderaan emosi boleh memberi kesan terhadap kestabilan mental seseorang remaja. Selain itu, anak muda atau remaja yang berasal daripada keluarga berpendapatan rendah ni sering terpaksa berdepan dengan tekanan untuk membantu ekonomi keluarga.
Beban kewangan ni boleh menyebabkan mereka lebih bekerja masa sehingga mengabaikan kesihatan mereka sendiri dan akademik, lalu mengakibatkan stres dan kebimbangan berpanjangan. So jadi akhir sekali kurangnya kesedarannya mengenai kesihatan mental menjadi penyebab utama mengapa ramai anak muda sekarang tidak mendapatkan bantuan yang sewajarnya di setengah masyarakat ya. Masalah kesihatan ni mental masih dianggap sebagai perkara yang remeh atau sesuatu yang memalukan. Sikap stigma inilah yang menyebabkan ramai yang enggan berkongsi masalah mereka kerana takut dilabel sebagai seorang yang lemah. Ya, oleh itu belia atau anak muda yang mengalami tekanan cenderung memendam perasaan mereka sendiri sehingga akhirnya mereka membawa kepada masalah yang lebih serius seperti kemurungan dan kecenderungan untuk mencederakan diri sendiri. Jadi jelaslah bahawa ya kesihatan mental belia anak muda dipengaruhi oleh berbagai faktor dan yang saling berkait rapat. Jadi oleh itu penting bagi masyarakat ya, kita sebagai orang dewasa, ibu bapa untuk lebih peka terhadap isu ini dan mengambil langkah yang proaktif lah bagi membantu golongan anak muda menangani tekanan hidup mereka. Baik, terima kasih. Terima kasih Dr. Afika. Saya kira faktor-faktor yang doktor nyatakan sebentar tadi itu sangatlah relevan dan sebenarnya sangat dekat dengan apa yang terjadi dalam kalangan belia kita pada hari ini. Okey, baiklah Cikgu Aisyah. Sebagai seorang kaunselor di sekolah, bagaimana cikgu melihat kesan masalah kesihatan mental ni terhadap belia? Okey, terima kasih kepada saudara moderator kita. Seperti yang telah disebutkan tadi, kesihatan ataupun masalah mental ni sebenarnya boleh memberi kesan negatif kepada murid. Antaranya boleh menyebabkan penurunan prestasi akademik, masalah disiplin, kurang keyakinan diri dan tingkah laku yang berisiko lah. Okey, saya akan terangkan satu persatu kisah-kisah tersebut. Antaranya yang pertama, penurunan prestasi akademik. Contohnya apabila seseorang itu mengalami tekanan perasaan ataupun kebimbangan melampau, hal ini boleh mengganggu konsentrasi murid untuk belajar. Mungkin mereka hilang fokus dan tumpuan sewaktu pengajaran. Mereka tiada minat untuk belajar. Okay, sebagai contoh, seseorang murid yang mengalami tekanan mental ni sebenarnya mereka hilang motivasi untuk belajar. Mereka mungkin datang ke sekolah hanya sebagai syarat sebab tak nak ibu bapa marah ataupun tak nak pihak sekolah mengambil tindakan. Jadi mereka datang semata-mata datang, tidak memberi tumpuan ataupun fikirkan kebaikan untuk diri mereka. Hal ini boleh menjejaskan pembelajaran mereka seterusnya merosot. Apabila seseorang guru tu memberi tugasan, mereka tidak melaksanakan dengan baik. Yang ini boleh mengganggu pula, menjejaskan keputusan, seterusnya boleh menjejaskan masa depan mereka apabila mereka tidak memberi tumpuan kepada pelajaran. Okey, dan yang keduanya adalah masalah disiplin. Apabila kesihatan mental terganggu, mereka mungkin akan jadi lebih agresif. Contohnya marah dan sikap memberontak. Apabila guru meminta untuk melakukan sesuatu, mereka akan melawan dan ataupun bercakap kurang ajar. Ada sesetengah murid mungkin dia akan ponteng ke sekolah, tidak datang ke sekolah sebab mereka rasa tertekan. Bila datang ke sekolah tu bukan tempat yang selesa. Mereka rasa datang sekolah ni buat mereka lagi rasa serabut. Jadi mereka fikir okey, tak datang sekolah lebih baiklah. Yang ni sedikit sebanyak boleh mengganggu disiplin mereka juga dan aspek pembelajaran lah. Okey, dan yang seterusnya adalah kurang keyakinan diri. Apabila seseorang mengalami kesihatan mental ni, mereka rasa diri mereka tak cukup baik. Contohnya apabila mereka melihat pelajar cemerlang ke, mereka rasa diri mereka tercorot.
Mereka tak boleh jadi macam tu. Jadi mereka akan memacikan diri dan elakkan daripada bergaul. Hal ini sebenarnya mengganggu kepada sosial mereka sendiri. Okey, seterusnya faktor tersebut juga menyebabkan mereka tidak majulah dalam kehidupan mereka. Okey, yang aspek yang seterusnya adalah tingkah laku yang berisiko. Apabila seseorang itu mengalami masalah mental, mereka akan melakukan perkara yang berada di luar jangkauan mereka. Contohnya, mereka mencari jalan keluar untuk menghilangkan tekanan dengan mengambil dadah, hisap rokok ataupun mengambil alkohol. Ada juga yang mencederakan diri mereka sendiri. Okey, sebab sebenarnya dekat sekolah, apabila kita tengok murid tu tiba-tiba ada kesan torehan dekat tangan, tu menunjukkan sebenarnya mungkin murid tu mengalami tekanan. Bila kita tanya, kenapa awak buat macam tu? Tak sakit ke? Mereka akan cakap, tak sakit. Sebab bila mereka berada dalam emosi yang terlalu tertekan, mereka melakukan perbuatan yang melukakan diri, mereka tidak merasa sakit tu. Selepas dah buat tu baru rasa. Okey, sebenarnya benda ni boleh membahayakan diri jugalah. Okey, boleh dikatakan bahawa sebenarnya kesihatan mental dalam kalangan pelajar bukanlah sesuatu yang kita boleh pandang rendah. Okay, jadi semua pihak perlu mengambil peranan lah. Contohnya daripada segi sekolah, pihak sekolah sendiri perlu mengambil peranan untuk memastikan masalah mental ni dapat diatasi. Okey, itu sahaja. Terima kasih Cikgu Aisyah. Jelas sekali bahawa masalah kesihatan mental bukan satu yang kita boleh pandang remeh. Ya, betul. Saya kira masalah kesihatan mental dalam kalangan pelajar ni mungkin kadang-kadang kita anggap satu yang tidak penting, tetapi kesannya adalah kesan yang panjang kepada pelajar tersebut sendiri. Jadi kita perlu atasi masalah ni. Sebenarnya kita perlu ambil cara. Setiap pihak ni perlu ambil cara daripada peringkat awal lagi, sebab kita tak nak pulang hutan. Seperti yang kita tahu, kita nak menghasilkan generasi yang bijak pandai dan berperolehan. Jadi kita kena atasi masalah ni daripada awal. Okey, baik Cikgu Aisyah. Baiklah, sekarang saya ingin bertanya kembali kepada Dr. Afifah. Doktor, apakah ataupun bagaimana seseorang itu boleh mengenal pasti tanda-tanda awal yang mereka ini mengalami masalah ini? Silakan. Okey, baik, Amin. Soalan yang bagus ya, Amin. Okey, baik. Tanda-tanda awal ya masalah kesihatan mental dalam kalangan belia dan anak muda sering kali tidak disedari pada peringkat awal kerana simptomnya mungkin datang biasa atau dianggap sebagai perubahan emosi sementara. Namun mengenal pasti tanda-tanda awal adalah penting bagi memastikan individu yang terkesan mendapat bantuan secepat mungkin ya, sebelum keadaan menjadi yang lebih serius. Ya, antara tanda-tanda awal yang perlu diberi perhatian termasuklah perubahan emosi yang ketara, perubahan tingkah laku dia, gangguan tidur dia, cara tidur dia awal lambat, serta kehilangan minat terhadap aktiviti harian, ya, hobi mereka, tengok perubahan aktiviti mereka. Jadi salah satu tanda utama ialah perubahan emosi yang tidak menentu ni. Individu yang mengalami gangguan kesihatan mental sering menunjukkan emosi yang berbeza daripada kebiasaan seperti mudah marah tanpa sebab. Lepas tu jelas kita lihat dia marah tanpa sebab perasaan sedih yang berpanjangan ya, atau kecemasan yang berlebihan. Jadi mereka ni mungkin kelihatan mudah tersinggung ya, kerap menangis atau mereka merasa putus asa tanpa sebarang sebab yang nyata dan jelas lah. Jadi keadaan ini boleh menyebabkan mereka menarik diri daripada interaksi sosial kerana mereka merasakan bahawa orang sekeliling tidak memahami perasaan mereka. So selain itu, perubahan tingkah laku juga merupakan tanda awal yang perlu diberi perhatian. Individu atau anak muda yang mengalami tekanan mental cenderung kita dapat lihat dia dapat selalu mengasingkan diri daripada keluarga dan rakan-rakan. Mereka mungkin kurang berkomunikasi, mengelak daripada menghadiri perjumpaan sosial
dan lebih suka menyendiri di dalam bilik untuk tempoh yang lebih lama. Jadi dalam sesetengah kes, mereka juga menunjukkan perubahan dalam cara berpakaian. Kita boleh lihat cara berpakaian mereka, makanan mereka, atau tabiat harian yang ketara yang boleh menjadi petunjuk kepada kita bahawa masalah itu lebih serius. Jadi satu lagi tanda yang sering berlaku ialah gangguan tidur. Sama ada dalam bentuk insomnia, iaitu kesukaran untuk tidur, atau hypersomnia, iaitu tidur yang berlebihan. Jadi itu tanda-tanda sebenarnya gangguan mental yang aminnya. Dia cakap Syak. Jadi individu yang mengalami tekanan mental ini sering mengalami kesukaran untuk melelapkan mata kerana fikiran mereka dipenuhi dengan kebimbangan dan tekanan yang tak macam kita selalu fikir nak tidur terus tidur sebab kita tak ada benda yang untuk kita fikir atau beban. Jadi kalau untuk individu yang ada tekanan mental emosi ni, fikiran dia sentiasa dipenuhi dengan kebimbangan. Jadi itu yang mengganggu jadual tidur mereka lah. Jadi sebaliknya ada juga individu yang tidur terlalu lama sebagai mekanisme untuk melarikan diri daripada realiti. Pola tidur yang tidak teratur ni boleh menyebabkan mereka merasa lesu, tidak bertenaga dan semakin sukar untuk berfungsi hidup secara normal dalam kehidupan seharian mereka. Selain itu, faktor kehilangan minat terhadap aktiviti yang sebelum mereka gemari juga merupakan tanda awalnya gangguan kesihatan mental. Individu yang mengalami kemurungan atau kecemasan sering kehilangan motivasi yang melakukan perkara yang mereka suka seperti bersukan, membaca, bersosial. Mereka dah tak suka dah buat ini sebab kita dah untuk dia nak, kalau boleh dia nak menghasilkan diri dengan orang lain. Jadi mereka dah tak berminat lah melakukan aktiviti tersebut dan mereka rasa benda itu tidak bermakna lagi dah. Jadi perubahan ini boleh menjejaskan kehidupan sosial dan kesejahteraan keseluruhan individu tersebut. Sebenarnya sekiranya tanda-tanda ini berlarutan lebih daripada 2 minggu, individu tersebut disarankan untuk mendapatkan bantuan daripada profesional seperti kaunselor, psikologi atau doktor. Jadi langkah awal dalam menangani masalah kesihatan mental boleh membantu mencegah keadaan daripada menjadi yang lebih parah serta meningkatkan peluang pemulihan yang lebih baik. Oleh itu, penting untuk kita sebagai masyarakat untuk lebih peka, ibu-ibu lebih peka terhadap tanda-tanda ini dan memberi sokongan kepada mereka yang lebih memerlukan. Terima kasih Dr. Afiqah. Saya sebenarnya tertarik dengan satu tanda gejala awal, iaitu kurangnya masalah tidur. Ya, betul. Sebab kalau diikutkan masyarakat sekarang sering kaitkan masalah tidur ni dengan pengambilan kafein yang berlebihan. Betul. Mereka cakap minum kopi lebih tak boleh tidur. Rupanya itu adalah tanda awal masalah kesihatan mental. Ya, kita lebih cakna, lebih peka. Sebenarnya kita rasa benda tu biasa. Tapi okey, kita boleh banyak tanda-tanda yang lain kan. Jadi mungkin satu saja taklah menjadikan dia ada kesihatan mental. Tapi ada tanda-tanda yang lain tu bila kita jumpa, contoh kita jumpa pakar kan. Jadi banyak tanda-tanda yang menunjukkan dia ada menunjukkan yang dia ni sebenarnya mengalami kesihatan mental. Jadi kita perlu lebih rawatan yang lebih lah. Jadi kalau untuk satu saja sebab minum kafein, bagi saya dia bukanlah kesihatan mental. Bagi saya dia kena lebih peka dengan gejala-gejala yang lain. Baiklah. Umum sebenarnya mengetahui bahawa belia ni lebih dekat dengan rakan-rakan mereka sendiri ataupun dengan keluarga mereka sendiri. Jadi saya ingin bertanya kepada Cikgu Aisyah, apakah yang boleh dilakukan oleh rakan-rakan ataupun keluarga pelajar-pelajar yang mempunyai masalah mental ni untuk membantu mereka? Silakan. Okey, terima kasih kepada saudara moderator kita. Okey, antara langkah yang boleh dilakukan oleh rakan-rakan ataupun keluarga untuk mengatasi masalah ini adalah yang pertamanya dengan menjadi pendengar yang baik. Okey, ramai pelajar ataupun golongan belia yang mengalami tekanan mental ni sebenarnya mereka cuma nak
kita mendengar mereka tanpa menghakimi. Sebagai ibu bapa, guru dan rakan, kita perlu bagi ruang kepada mereka untuk meluahkan perasaan. Dengarkan mereka dengan penuh perhatian. Jangan kita dengar tapi kita tak fokus. Kita bagi perhatian sewaktu mereka meluahkan. Jangan mencelah ataupun memotong percakapan mereka lah. Mereka yang meluahkan ni sebenarnya kadang-kadang mereka cuma tak memerlukan penyelesaian segera, tetapi hanya ingin seseorang tu untuk memahami. Jadi bila mereka meluahkan, mereka rasa lega walaupun kita tak dapat bagi penyelesaian lah. Sebagai contohnya, apabila anak ataupun kawan kita mengadu, dia rasa sangat tertekan sebab terlalu banyak kerja sekolah nak buat. Jadi kita elakkan daripada menjawab, alah, bukan banyak pun kerja tu, orang lain pun banyak lagi kerja yang lebih susah. Kita elakkan daripada meremehkan masalah tu. Sebaiknya kita cuba bagi ayat sokongan dengan tak apa, saya faham kerja sekolah tu memang boleh jadi sangat membebankan. Jadi awak ada apa-apa tak yang nak saya bantu? Atau kiranya kita bagi cuba untuk memerlukan bantuan, macam mana untuk memudahkan siap cara sekolah ataupun cara sekolah. Okey, dan yang kedua adalah elakkan daripada memberi nasihat yang meremehkan masalah mereka lah. Iaitu kadang-kadang mungkin kita rasa sebab benda macam ni. Untuk yang keduanya adalah elakkan daripada memberi nasihat yang meremehkan masalah mereka. Kadang-kadang niat kita baik tapi kita tak sedar respon kita boleh buatkan diri mereka berasa tidak penting ataupun tidak memahami keadaan mereka lah. Sebagai contoh, apabila seseorang merasa tertekan, kita fikir, awak jangan banyak fikir sangat. Kita cakap macam tu, ataupun kita cakap semua orang pun yang ada masalah. Ada orang yang ada masalah yang lebih besar daripada awak. Kita cuba elakkan. Walaupun kita rasa mungkin masalah tu sangat kecil, tetapi yang menanggung beban sebenarnya adalah mereka, dan mereka lebih merasai lah kesedaran sebab mereka yang berada di situasi itu. Okey, sebaliknya kita boleh bagi pandangan dengan berkata, ini bukanlah, saya tahu masalah ni bukan mudah untuk awak, tapi kalau awak nak bercerita dengan lebih lanjut, nak berkongsi dengan kami, boleh. Jadi kita bagi sokongan dengan cara itulah. Okey, dan yang ketiga adalah kita galakkan mereka untuk mendapat bantuan profesional. Iaitu ramai yang beranggapan bahawa apabila berjumpa dengan kaunselor ataupun pakar psikologi boleh menyebabkan masalah lebih serius. Salah satu sebab orang tak nak jumpa kaunselor ataupun pakar psikologi ni sebab mereka cakap bila kita berjumpa untuk masalah mental, orang tu gila. Yang ni stigma yang kita kena elakkan ataupun buanglah daripada masyarakat. Sebab bila kita mendapat bantuan ni bukan kerana kita gila, tetapi untuk menjadikan keadaan kesihatan lebih baik. Okey, antara sebab kenapa jumpa pakar kaunselor, kerana pakar kaunselor ni dia akan lebih membantu mereka bagaimana cara yang betul untuk mengatasi tekanan emosi sendiri. Contohnya daripada pihak sekolah boleh memainkan peranan dengan menyediakan sesi kaunselor yang lebih mesra ataupun mudah diakses. Okey, macam rakan-rakan pula, contohnya apabila melihat seseorang kawan tu mengalami tekanan, mungkin mereka malu untuk berjumpa dengan pihak yang sepatutnya. Jadi kawan-kawan boleh bagi sokongan ataupun menjadi pembimbing kepada rakan yang bermasalah untuk berjumpa. Contohnya dari segi pihak sekolah boleh memainkan peranan dengan menyediakan sesi kaunseling yang lebih mesra dan mudah diakses untuk pelajar lah. Ada setengah murid ni mungkin dia malu nak berjumpa waktu persekolahan, jadi guru-guru boleh buat pada seksi tamat persekolahan. Dan untuk rakan-rakan yang kawan mereka mengalami masalah boleh memberi bantuan dengan sokongan, contohnya menemani mereka untuk berjumpa dengan kaunselor sekolah ataupun
pakar kaunseling sekiranya mereka malu. Sebab sebenarnya orang yang mengalami masalah tekanan mental ni, mereka memang kurang keyakinan diri dan takut nak cuba sesuatu. Okey, dan yang terakhir adalah dengan sentiasa bagi sokongan dan tunjukkan kepada mereka sebenarnya mereka tidak keseorangan. Iaitu sebagai masyarakat kita perlu mewujudkan persekitaran yang lebih terbuka dan positif terhadap kesihatan isu mental. Kita boleh menunjukkan sokongan dengan memberi galakan, bertanya khabar dan melibatkan mereka dalam aktiviti yang boleh mengurangkan tekanan. Contohnya ibu bapa dan rakan sendiri perlu sentiasa cakna dengan anak mereka ataupun rakan mereka. Jika melihat mereka macam kemurungan ke, terus bertanya ada apa-apa masalah ataupun ada apa-apa yang kita boleh bantu untuk mengurangkan beban mereka. Okey, jadi kesimpulannya setiap individu dalam masyarakat ni, sama ada guru, rakan ataupun keluarga, boleh memainkan peranan dalam menyokong pelajar yang mengalami masalah kesihatan mental lah. Jadi sebenarnya setiap pihak ni perlu bersama-sama mengambil peranan untuk mengatasi masalah ini. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih Cikgu Aisyah. Saya kira itu satu kongsian yang sangat bermanfaat untuk kita semua ambil sebagai teladan dan kita amalkan dalam kehidupan kita. Terima kasih kepada kedua-dua panel kita pada hari ini. Sebelum kita mengakhiri forum kita ni, suka sebenarnya untuk saya minta kepada setiap panelis ni untuk bagi nasihat kepada belia dalam menangani masalah kesihatan mental. Silakan Doktor. Okey. Terima kasih. Okey, Kak bagi saya, jangan takut untuk dapatkan bantuan. Kesihatan mental ni sama dengan kesihatan fizikal. Jangan kita rasa kesihatan mental ni adalah satu perkara yang sangat remeh, sangat ringan. Jadi dapatkan bantuan jika ada gejala-gejala tersebut. Teruskan dapat bantuan kepada pakar yang lebih pakar lah. Jadi lebih cakna untuk kita hindarkan perkara tersebut daripada lebih teruk, lebih parah. Baik, terima kasih. Okey, terima kasih Doktor. Khususnya Cikgu Aisyah, mungkin ada sedikit sepatah dua kata sebagai nasihat kepada masyarakat. Terima kasih kepada saudara Amin. Nasihat saya kepada semua, jangan menyimpan masalah ya. Okey, kalau boleh kita bercerita ataupun berkongsi dengan orang lain untuk mengelakkan daripada mudarat yang lebih besar. Percayalah dalam dunia ni ramai lagi orang yang baik-baik yang akan membantu kita. Itu sahaja nasihat dari saya. Baiklah, terima kasih Cikgu Aisyah. Okey. Kesihatan mental bukanlah satu perkara yang kita boleh ambil mudah ataupun ambil remeh. Dan saya harap forum ini dapat memberi sedikit kesedaran dan kepada kita semua akan kepentingan menjaga kesihatan mental dan membantu mereka-mereka yang sebenarnya memerlukan bantuan. Dengan itu saya akhiri forum ini. Terima kasih kepada semua yang mendengar dan terima kasih juga kepada kedua-dua panel kita pada hari ini.